Assalamualaikum sahabat-sahabat semua, apa-apa pun selamat raya. Maaf zahir batin. Jumpa lagi dengan Kak An. Kak An hari ni bukan Kak An yang duk tergedik-gedik dalam live tu. Kan bila tergedik-gedik tu kita menyanyi, kita hiburan kan. Hari ni saat ni Kak An dah jalankan tugas Kak An balik sebagai founder yang jual helbah-helbah. Nampak tak? Tu banyak apa? Biasalah kita dalam bisnes ni kita kena konten apa. Tak konten, ada yang suruh Kak An tu jadi por tu, duk menyanyi tu. Tu hanya hiburan sahaja. Yang sebenarnya Kak An founder jus halban hitam, jus jeruju, jus tunjang plus dah 9 tahun. Ada kala tu kita tak ada kerja, kita kena buat konten juga. Jumpa lagi dengan Kak An. Assalamualaikum.